Bayangkan sebuah empayar yang menguasai lautan ribuan tahun dahulu. Bangsa Minoa di Pulau Crete bukan sekadar nelayan, mereka adalah penguasa perdagangan maritim yang sangat digeruni dunia purba. Sekitar tahun 3000 sebelum Masihi, tamadun ini mula berkembang pesat. Mereka membina istana Knossos yang sangat megah, membuktikan kebijaksanaan seni bina dan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Kapal-kapal besar mereka membelah Laut Mediterranean dengan penuh megah. Mereka berdagang emas, gangsa dan rempah ratus, menjadikan Pulau Crete sebagai pusat ekonomi paling sibuk pada zaman itu. Rakyatnya hidup dalam kemewahan dan kesenian yang tinggi. Lukisan dinding yang berwarna-warni menceritakan kisah kehidupan harian mereka yang aman, jauh daripada ancaman musuh darat yang nyata. Namun, tanpa mereka sedari, ancaman paling dahsyat bukan datang dari pedang musuh. Di Pulau Terra, sebuah gunung berapi gergasi sedang menunggu masa untuk melepaskan kemarahan yang memusnahkan. Tiba-tiba, bumi bergegar hebat dan langit menjadi gelap gelita. Letusan gunung berapi Terra meletup dengan kekuatan ribuan bom atom, menghamburkan abu panas yang menutup seluruh cahaya matahari. Detik yang paling ngeri adalah apabila gelombang tsunami setinggi gunung melanda pesisir pantai Crete. Segala kapal, pelabuhan dan bandar pesisir pantai musnah dalam sekelip mata sahaja. Debu gunung berapi merosakkan tanaman dan mematikan ekonomi mereka sepenuhnya. Tamadun yang dahulunya gah kini lumpuh, meninggalkan rakyatnya dalam kelaparan dan keputusasaan yang tidak pernah dibayangkan. Menjelang tahun 1100 sebelum Masihi, bangsa Minoa lenyap dari lipatan sejarah. Nama mereka hanya menjadi legenda, tenggelam bersama runtuhan istana yang kini tersimpan rapi di dasar laut. Adakah sejarah ini akan berulang kepada tamadun moden kita? Itulah pengajaran besar dari bangsa Minoa, kuasa hebat yang tumpas di tangan alam semesta yang sangat perkasa.